Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sudi untuk bersama saya pada hari ini dalam sesi temu bual bagi topik pembelajaran digital. Jadi di sini saya telah mengambil 3 rakan dari berbagai universiti. Salah seorangnya daripada Universiti Ahmad Ziyad. Rakan saya Ahmad Ziyad dari University of Cardiff, United Kingdom. Aiman Hakimi dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Amir Fahmi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Ketiga-tiga rakan saya ini telah menyambung pengajian pada tahap ijazah sarjana muda, dan hari ini kita akan mulakan sesi temu bual kita secara spontan saja, secara santai. Jadi soalan pertama saya kepada rakan sahabat Ziyad. Jadi Ziyad, apakah jenis pembelajaran digital yang biasa digunakan di universiti anda? Boleh anda jelaskan ataupun anda terangkan jenis alat-alat digital yang biasa digunakan di universiti anda? Silakan. Baik, terima kasih saudara Haikal. Di universiti saya, Cardiff University, kami banyak guna platform seperti Google Classroom dan Google Meet. Tapi untuk buat quiz, kebanyakannya kami gunakan Mentimeter. Mentimeter macam kami akan masukkan kod, then lecturer tu dah siapkan semua macam quiz-quiz yang dalam tu, so kita orang jawab je dalam tu. Oh, And kadang-kadang lecturer juga bagi macam just bagi link YouTube je. okay, faham. Jadi Mentimeter, um, apa, platform ini ataupun apps ini boleh ke digunakan di Malaysia juga? Tak pasti sebab tak pernah cuba lagi. Tapi rasanya dia lebih kurang macam quizzes dengan Kahoot je. Oh, okay, faham. Hmm. Okay, terima kasih saudara Ziyad. Seterusnya kita kemukakan soalannya kepada saudara Aiman. Jadi, apakah jenis pembelajaran digital yang digunakan di universiti anda? Silakan. Okay, untuk menjawab soalan saudara Haikal, di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, kami menggunakan platform UKM Folio, ataupun mereka dari UKM Folio tu mereka boleh menghubungkan website tersebut ke aplikasi Moodle. Di aplikasi tersebut pensyarah boleh meletakkan nota kuliah atau memberikan tugasan di dalam website tersebut, lalu boleh diakses oleh student, dan student boleh menyiapkan tugasan mereka dan meletakkan tugasan yang telah disiapkan di dalam aplikasi tersebut. Itu antara satu platform yang bagus lah untuk digunakan di pelajar-pelajar UKM. Jadi untuk saudara Amir, adakah aplikasi atau platform yang sama ataupun ada aplikasi ataupun platform yang lain yang biasanya digunakan di Universiti Kebangsaan Melayu juga? Sebenarnya sama je, tapi ada sedikit penambahan, iaitu melalui UKM Folio tu, pensyarah akan connectkan dengan MS Team, di mana kelas kita orang akan buat dalam tu lah. Dan kalau dalam kelas, quiz diberi diberi secara menerusi aplikasi Quizizz ataupun dan sebagainya lah. Lepas tu untuk perbincangan kumpulan, biasanya kami akan gunakan Google Meet. Oh, alright. Okay. Itu terima kasih kepada saudara Amir atas jawapan yang diberikan. Jadi kita teruskan kepada soalan yang kedua. Kita pergi kepada saudara Ziyad. Jadi apakah cabaran utama yang dihadapi semasa mengikuti pembelajaran secara digital? Apakah cabaran-cabaran yang biasanya dihadapi ketika menjalani ujian pembelajaran secara digital? Okay, bagi saya cabaran yang paling besar dalam pembelajaran digital ni mungkin masalah internet. Mungkin masalah internet ni bagi pelajar universiti tak besar sangat kot masalahnya, sebab
sekarang universiti banyak menyediakan wifi kan. And masalah ni mungkin akan lagi teruk kepada student-student sekolah rendah dan sekolah menengah, sebab bila kadang-kadang kat rumah pun line tak okey kan macam tu. So macam tu. Lepas tu kalau pembelajaran digital ni kebanyakannya dekat rumah lah kan, dekat rumah ke dekat bilik. So susah nak fokus berbanding dengan kelas. Dekat kelas cikgu ada kat depan mata kan, so tak boleh nak buat masalah sangat. So macam tu lah. Kalau nak tengok balik, rakaman balik tu pun macam kadang-kadang malas macam tu kan. So susah nak fokus. Betul lah. Jadi terima kasih kepada saudara Ziad atas jawapan yang diberikan. Jadi untuk saudara Aiman, apakah cabaran utama yang anda hadapi semasa mengikuti pembelajaran secara digital ni? Okay, pada pendapat saya, cabaran utama jika kita menjalani pembelajaran secara digital antaranya ialah akan berlakunya interaksi secara direct dengan guru ataupun pensyarah. Kalau pembelajaran secara digital ni dia berbeza dengan pembelajaran face to face. Kalau kita belajar face to face, mungkin kalau kita ada apa-apa yang kita tak faham, kita boleh tanya terus directly kepada pensyarah ataupun guru yang mengajar di dalam kelas tersebut. Okey. Maksudnya di sini sukar mendapat interaksi yang baguslah di antara pensyarah dengan pelajar lah. Okey, poin yang bagus juga. Terima kasih kepada saudara Aiman. Jadi kepada saudara Amir, apakah cabaran utama yang anda hadapi semasa mengikuti pembelajaran secara digital ni? Okey. Yang pertamanya sama seperti Aiman tu. Tapi bagi saya biasanya kalau bukan secara online, maksud saya Google Meet atau sebagainya, berlaku kelewatan interaksi. Contohnya doktor hantar melalui app UKM Folio tu. Dia bagi kerja dalam forum ataupun kena balas forum tu, kadang-kadang ada yang terlepas pandang. Dan email pun kadang-kadang doktor akan bagi apa-apa tugasan melalui email, update apa-apa melalui email. So agak sukar lah, bukan setiap masa kita check email tu. Lepas tu yang Ziad cakap tadi pun sama, dia melibatkan kekurangan motivasi lah. Bila tak bersemuka ni, macam biasalah, kita as student ni kurang motivasi, kadang-kadang duduk baring dulu kan. Macam tu lah. Betul lah. Kiranya ada pengalaman lah ni. Ada pengalaman. Lepas tu dari segi beban, biasanya dia tarikh submission tu akan rapat-rapat tau. So dia akan membebankan pelajar lah untuk nak submit assignment tu secara serentak. Okey, faham. Kiranya poin dia dekat sini terlepas pandang lah atas tugas-tugasan yang diberi oleh pensyarah dengan kurangnya motivasi lah pada murid-murid ni. Okay, terima kasih kepada saudara Amir. Okey, untuk soalan ketiga ni saya bagi secara terbuka. Jadi sesiapa saja boleh menjawab soalan ini. Jadi pada pendapat anda, adakah penggunaan digital di sekolah rendah dan menengah sesuai dalam era kini? Jadi siapa yang ingin menjawab, silakan. Saya menjawab. Silakan. Pada pendapat saya, penggunaan digital di peringkat sekolah menengah atau sekolah rendah ni sesuai, tapi perlu dikawal dengan ketat. Sebab dia orang ni masih pelajar sekolah kan. So guru tu dia perlu ada panduan yang orang kata yang dah betul-betul terancang. So budak tu tak boring. Pelajar ni tak boring. Dan dari side ibu bapa pula perlu ada hard screen untuk anak-anak, untuk elakkan kanak-kanak sekarang ni daripada ketagihan ketagihan dengan peranti media sosial ni. Dan seterusnya perlu hybrid lah. Tak boleh 100% secara digital.
perlu juga ada pembelajaran secara fizikal. Okey, faham. Okey, terima kasih kepada saudara Amir. Jadi kita boleh teruskan dengan soalan yang keempat. Jadi soalan ini juga saya mungkin akan beri secara terbuka kepada siapa sahaja. Jadi apakah kelebihan pembelajaran digital ni kepada pelajar di sekolah pada zaman kini? Silakan. Yalah, saya jawab. Okey, silakan saudara Amir. Saudara Ziyad. Okay, kelebihan pembelajaran digital. Bagi saya lagi senang lah nak akses maklumat. Senang dan cepat untuk akses maklumat. Lepas tu selalu bila kita buat video Google Meet ni, selalu kita record kan, lecturer akan record. So kita boleh tengok balik apa yang lecturer ajar. Macam kalau dalam kelas susah kan, macam nak kena pergi kat lecturer tu balik, nak kena tanya dia balik. So ni tak payah, bila-bila pun kita boleh revise balik. Lepas tu saya rasa bila buat online ni, dia lagi menarik lah kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar sekolah rendah kan. Dia lagi suka tengok benda-benda yang macam, yelah, menarik perhatian dia orang kan, daripada tengok buku yang boring tu je kan. So macam sekarang ni lecturer pun dah macam boleh memvariasikan cara dia orang mengajar. Sebagai contoh macam dia orang buat animation ke, dia orang buat quizzes ke, untuk bagi pelajar tu tak boring lah kan bila dalam kelas tu. Betul lah juga. Yang tu saya setuju lah. Memang sebab kalau ikut, kalau tengok pun dalam perkembangan teknologi sekarang pun memang kebanyakannya dah gunakan AI kan. Jadi kita pun boleh tengok pelajar-pelajar yang memang lebih cenderung dalam gunakan AI ni. Terutama kalau nak buat gambar, buat video kan. Ataupun nak cari-cari macam maklumat, saya lagi senang Jadi terima kasih saudara Ziyad. Jadi soalan terakhir, saya berikan secara terbuka jugalah untuk singkatkan lagi video ni. Jadi pada pandangan kalian, adakah penggunaan alat digital ni boleh memberi impak positif terhadap prestasi pelajar secara keseluruhan? Silakan. Saya nak jawab. Okay, pada pendapat saya, penggunaan alat digital dapat memberikan impak positif kepada prestasi pelajar kerana salah satu daripada impak positif penggunaan alat digital ialah dapat meningkatkan pemahaman pelajar melalui bahan dan visual yang lebih interaktif berbanding bahan visual yang terdapat di buku. Kerana kalau kita boleh dapat kita lihat kalau kita membuat pencarian di internet tentang apa-apa sesuatu yang kita tak faham, mungkin dari visual yang ditayangkan dapat menarik minat pelajar untuk lebih tertarik dengan mencari maklumat yang mereka tak faham. Tambahan pula, penggunaan alat digital dapat mempercepatkan proses pembelajaran pelajar. Ianya melalui akses kepada maklumat secara real time. Tapi walau bagaimanapun, keseimbangan antara penggunaan alat digital dan kaedah secara tradisional ataupun lebih mudah kita faham, kaedah pembelajaran muka ke muka penting untuk dibahagikan secara rata kerana untuk memastikan pelajar tidak bergantung sepenuhnya kepada teknologi sahaja. Okay. Itu antara jawapan yang bagus untuk ni. So nak kata untuk penggunaan alat digital ni boleh dikatakan boleh digunakan secara menyeluruh. Tapi dengan adanya bantuan-bantuan ataupun didikan lah daripada bimbingan daripada guru-guru lah juga, supaya dapat dikawal dengan lebih baik lah. Okay. Terima kasih kepada saudara Aiman. Jadi itu sahaja untuk itu sahaja soalan saya untuk kita temuduga pada hari ini. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi untuk mengadakan sesi temu bual
bersama saya, dan saya minta maaf sekiranya terdapat kekurangan ketika kita mengadakan sesi temu bual ini. Jadi saya berharap kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang, dan semoga berjaya kepada semua rakan-rakan saya dalam menempuh ataupun menyambung pengajian pada masa kini. Jadi sekian, terima kasih.